Oh, ikan ketok, kepin. Ikan saja. Oh, cok. Ah, dia seorang ikut ni, ikan murah ni. Tu balik lagi video, kena pula dah ikan tu, kena lagi ikan. Ikan semua. Oh, dia. RM5 yang ni? RM10. Yang ni 5, yang ni 10. Balai-balai. Berbalai-balai. Ikan mengai pada geng. Oh. Ikan campur ada ikan campur. Ni terima kasihlah abang daripada Kelantan mai sini. Tengok hasil kat sini. Ha? Daripada Kelantan dekat lagi. Ai jauh oi Kelantan. Ni apa B? Ha? B dengan A campur. B dengan A campur. B dengan A. A campur dengan B. RM40 sahaja. Udang atas kan? Udang atas Kuala Tolong. RM40 sahaja. Hari-hari ada banyak dah kan? Ada. Ni 30 C. Ni C pun pada. C RM30 sahaja. Udang atas. Baik. Dah. Biar nak pergi Kembang Rotan apa. Kita nak tengok. Oh ya. Kita main sini lah. Kita tolong promote tempat-tempat orang untuk buat layan. Ini kawan tak tanya kadang-kadang ikan mancing dah dia. Mana satu? Banyak. Mana abang? Ini dia pun tak keluar Jumaat malam kan. Oh. Jumaat nak ada kan ni tak beza malam. Semalam kita orang datang dah. Sebab dia orang kata sejak malam kan. Betul ada dia orang keluar. Patut ibu. Lumayan tak pi bawa kata. Mai tak boleh kerak lagi orang jemui. Sekali kalau Habis dia. pi ni hari buat jenuk lah. Malam lagi kong tak. Mana? So ni dah putih orang ada. Apa dia? Apa dia? Mana dia? Ya lah. Aku ingat agak lama. Dengan suara agak lama. Apa muda lagi? Oh, muda lagi. Dia tunjuk gambar dia. Nama ikan. Ambil ni. Ini lama. Yang tergerong ni, tergerong. Lama. Kita senangin. Yang mana sebenarnya? Senangin tu. Cik-cik tu senangin sedap. Ni terima kasihlah abang daripada Kelantan mai sini. Tengok hasil kat sini. Ha? Daripada Kelantan dekat lagi. Ai jauh oi Kelantan. Kelantan pun besar kamera tu. Jojing lagi. Mai cari kebun kampung. Ha, saya berkampung. Kejap. Itulah. Kat rumah tu dia. Orang rumah selalu cari. Tengok. Tengok YouTube kan TV ni dah. 16 tahun. Benar. Almana. Tapi mana tu? Bukan, mau teman bu. Oh, dia ni mapiao. Yang kali kau ni apa? Berapa ni mami? 10. Mana apa kerja ni? Dua kali. Mungkin kena 2 kali dah. Berapa dah ni? Dah. Elok. Elok beli. Caru ni. Ini ikan caru, ikan campur ada ikan campur. Boleh. Kira 10 ni. Mami semua 10 ah. Campur apa ikan semua 10. Oh, dia buat recording lah. Dia buat recording.
Tong berapa dia ni? 10 saja. Oh dia udang nak lompat lalu ni. Udah lompat. Hidup. Hidup ni. Lama je. Oh dia ambil dia. Tak biji pun dengan. Nui. Dua apa? Dua mana? Kita hati dengan bawah. Hah? Hati dengan bawah. Bopek udang. Okey, untuk sebab apa? Sebab dia udang lembek. Saja lah, tu saja. Ada udang berapa tiap biasa ni? Ini 25. Udang apa ni? Udang hotan. Ni udang hotan. Ketan. Atas 38. 38. 25 38 udang kecil. Udang kecil 14. 14 saja. Hak tu satu pinggan 42. Saya mampu pun. Sekap. RM2 tu RM3 bawah putih dah belum. Terong apa? Terong ulam eh? Terong ulam RM3. Habis dah. Mati pun tak boleh ambil banyak. Ya. Oh timur ada ni. Pasal Nak ambil timur. Oh, pipiak ah. Lepiak lah. Penung ada, tekerong ada, gelama papan ada. Senangin pun ada, ni pun ada lagi senangin. Senangin berapa belah? Bang apa? 14. Sekilo 14. Senangin fresh. RM5 ni. RM5 juga ni. RM5. Tu dah RM5. Ni pula RM5. Kilo RM5 ya? Lelong ah. Oh, apa lelong dah RM5. Ni 10. Masak apa? Masak apa? RM5. Ni udang. Tak apa, tak tahu lagi. Orang Kelantan ni kan? Orang Kelantan. Main sini cari udang kat sini. Tulis pula ni. Kawan telefon. Mantap. Arau. Baik. Terima kasih Najai. Kawan telefon ni. Sekejap lagi naik. Tak ada. Mengai tinggal. Pergi beli ikan, lepas tu balik dari ikan. Mantap. Dia Blue Kangs. Mengai tinggal kan, kalau jaga pun, pipi kat dia tu. Ya. Tahu ada pipi kat dia. Pergi beli ikan tu. Dekat. Pergi beli ikan tu, balik ada ikan tu. Ikan belukang ni abang Kak dia akan ambil untuk berumpan ketam sebab isi dia ni sangat lihat dah susah habis lah. So kalau dia tahan sampai habis ayam pun umpan akan ada juga dalam bubu. Kalau ikan terbenung ke basi ke kemungkinan akan habis lah. Mungkin 2 kali angkat tu habis. Apatah lagi kalau time ada ketam. Kalau ada ketam kita akan makan habis. So tapi kalau kata belukang ni memang isi dia sampai ke sudah. Memang tak habis, dia sangat lihat lah kalau isi belukang ni. So inilah belukang. Oh ya, belukang. Ikan mengai pun ada kan? Oh. Gurut dalang. Dalang. Ya, cukup ni. GT kan? Kilo. Kilo. Lepas tu ada ikan kerut-kerut satu. Pari, besar. Tam. Oh, itu Nyak tengah kayak kita. Bawa kucing ni. Kan? Kucing pipi duk tengok main dengan dia. Acam pi. Kena. Mau tu kena dekat lidah. Kayak. Tak ada semua lelaki bagus. Ni style orang putih ni. Orang putih mana boleh ambil? Yang tak kena. Kan nak yang betul. nosi je kan. Depa bagi telur.
Hak mana yang bulat tu? Tina semua lepas balik. Semua lepas. Bawa balik kena. Okey. Itu bagus dia. So dia tak putus ya kan? Tak dok lah. 37 kali. Okey. Jaga. Naik kereta bos, 37. Bila naik kereta kita dah, habis duit kita. Tak jangan ambil duit kita. Ni. Kan? Bayar kat kau mos tu kau bayar. QR kat kamu. Kamu macam nak pada. Kami tak ada, kami nak kena bayar korang lagi, nak kena pergi ambil. Bayar. Mereka main tolak, mereka nak duit lah. Ni RM10 semua. RM2 ada kau. Bukan. Ni kecampur. Kecampur ni berapa? RM5. Yang ni? RM10. Yang ni 5, yang ni 10. Berbaloi. Macam-macam lah. Macam-macam lah. Ikan mau balik pukul 11.20. Ikan semua. Oh dia. Ada orang petak dah, pakai kilo dia. Tak boleh pakai mak, dikubuk kat Abimat. Ikan mau balik pukul 11.20. Ikan semua. Oh dia. Ada orang petak dah, pakai kilo dia. Tak boleh pakai mak, dikubuk kat Abimat. Dapat, sedang ni. Dia nak buat. Buat tengah oh dia kan. Ada kayu ni. Bayar tunjuk, lepas tak? Dah mati kilo dia. Orang ada dulu mah. Pandai 40 je nak. 40. 40. Baru naik.
habis lah. Buat RM20 ya, 10. Okey, bila mereka sampai, bila ada ikan dekat dalam bot tu, mereka akan buang dulu melalui tiang-tiang yang disediakan dekat pantang ni. So semua pekerja dia yang ada ikan yang ke bawah setengah, akan duduk atas setengah. So yang pakai tu dia akan jual. Anggaran tadi yang diberitahu 2 tan lebih. Untuk harga sekarang ni 4 kilo 10. Tekong dia ni kita bisa turut pick-up dulu sebelum ni. Nanti saya akan letakkan link video macam mana siapa dia tangkap ikan hari tu. Jadi kalau kawan-kawan nak tahu macam mana dia boleh dapat 2 tan macam ni kan, hampa kena tengok dekat link video yang satu lagi tu. Saya akan share kat bawah, hampa kena tengok. So aktiviti daripada awal keluar ke laut sampai dapat ikan ada dalam video yang seterusnya nanti. Jadi tekong ni kita ikut dulu. Tekong update 1 ni yang kita bisa ikut sebelum ni. Nanti kita akan share link kat bawah video yang sebelum ni. So ikan saja-saja. Boleh. Ha? Orang beli pula. Boleh. Beli Don. Tak beli lagi lah. Ha? Dah lagi ya. Tekong dia mudah lagi ke? Wan baru tak sampai 30 lagi kan? Baru 20 lebih kan? 28. Baru 20-an geng. Tapi dia punya kemahiran tu bukan calang-calang. Dia boleh lawan dengan geng-geng veteran lah. Lajui. Ini kalau kata dia kalau harga baik, kalau kata dekat depan rumah beli besar, kau jangan berkati. Bila tu ada pun tadi ya. Orang pun tak keluar bila ikan ni. Besok tahu ada orang. Polo ikan. Kah sangat oh. Kau tak mau pilih yang abang. Mau. Beli semua ni. Apa yang mulai yang kopi ya. Kita lama. Ada kat dalam biar. Dia seorang main kot ni, ikan murah ni. Tu balik lagi sebiji. Kena pula ikan tu, kena lagi ikan. Kena lagi ikan tu balik sebiji lagi. Kena ikan ni, ikan temui. Apa tu ikan temui depan kolam yang ni. Belah mana air hitam abang, belah air hitam. Ya. Belah jauh air hitam. Ni ah. Jangan tu bukan ikan tengok. Ha? Oh tak ada Kau ada sikit. Baik Muazzim. Bok, dia kena salam bok. Oh dia tu, ikan tu. Ikan atas tu. Baik dia. Mak. Pak kilo 10. Ikan kasap. Dia bukan ikan lawas sangat. Campur ikan kasap. Ikan dia ni. Gila lantor. Sukat 4142. Jangan jauh.
Nurul Hidayah. Kuala Jordan Nurul Hidayah. Tu ikan ketok kepin. Ikan saja. Oh, ikan.